Isi pikiranku kamu. Jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Sia-sia kepikiran. Malam-malam sendirian. Scrolling TikTok fitnya. Isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Hai guys, Assalamualaikum. So, hari ni kita reunion lagi. Hari tu dah, hari ni kita ada new members. So, macam kita kenal tu korang, kalau korang ingat lagi. So, okay. Jom so. Ni kita punya new members. Kenal tak siapa? Dia follow aku lah kan. Ini Nurin. Dia dah, setelah berapa lama kita jumpa? Ya, kita sudah lama kita jumpa kan. Sangat-sangat lama. So, welcome back. Cakap kata-kata. Kata-kata hari ni selamat hari raya. Sila subscribe. Tengok live mak tahu. Kita cakap tak nak promo matang. Okay, lepas tu kita ada ini dulu. Kita ada as usual hari tu. Cika. Hai. Apa baru ni kan? Sabarlah, sabar nanti. Oh, sabar. Okay, ucapan untuk hari ni. Selamat raya. Mak Allah. Okay, kalau so hari tu korang dah nampak dia. So kita pergi kepada seterusnya sekejap. Alamak, member tengah busy. Kita ada seorang, Wani and Aina. So kita sekarang sedang beraya di rumah Wani. Tadi nak pergi rumah saya actually first, tapi disebabkan ada orang datang, so kita tukar plan pergi rumah Wani dulu. Lepas ni baru pergi rumah saya balik. Okay, so korang tengoklah kita beraya. Kalau saya sempat, saya buatlah sampai habis. Okay lah, kena Allah ni. Apa ni? Ni kat bawah tau. Jom. Kita nak ambil gambar guys. So ni Aina. Hai. Ucapan. Ucapan hari ni. Ucapan hari ni, stay single. Kesubukan masa ni. Tapi ini kena Kita ada foto shoot hari raya. Hari ni kita guna under eye blusher. Kita try. Jadi under eye blusher. Kita pakai tudung baru. Kita pakai navy blue hari ni. Kita baru lepas makan nasi lemak Wani. Siap. Cantiknya. Aku tak belajar belajar ni macam Aku temankan dia orang. Inilah kita punya new vlogger. Hari ni awak makan apa? Tadi kita makan lemak Wani buat. Makan dengan sambal dan lemak gosong dengan sambal kerang. Rendang kerang. Rendang kerang and sangat-sangat sedap. I give 10 out of 10. Thank you Wani. Apa sah? Saya tambah tau. Kerang ha. So saya suka kerang ni. Bye. So korang tunggu next rumah aku pula. Baiklah. Okay, bye. Tapi kalau makan tak mak sebangan tak ada mi je, tak ada nasi pet. Okay, sekarang kita beraya kat rumah saya lah, tengoklah diorang. Yes. Taklah, ni Aina. Cantik. So, diorang bergambar pula ke sini. Kelakar je lah korang ni. Yes. Mantap. Sedap. Sila beli. Yes. Okay, hi guys. Kita sampai di rumah seterusnya. Member dah penat dah. So kita pergi rumah yang ketiga.
Kejut kita. Kalau kata kalau kita bantu tak boleh minum susu, betul tak? Susu. Aku cuma tak tapi aku tak minum. Kita makan. Jangan makan sekali. Okay, so kita dah habis makan di rumah Sal. So kita next pergi rumah Nadra. Menu apa? Menu apa? Tapi nak pergi Pantai dulu. Menu makan apa? Tak ada. Makan. stay tune. Wow, okay, rasa guys. So stay tune. Bye bye. Masuk juga. Bye. Kita dah settle rumah Pika. Bye. Bye bye bye. Dah. Thank you datang. Thank you juga hidangkan makanan yang sedap-sedap. Kita orang berhimpit dalam kereta guys. Boleh kacau. Empat orang ni makan. Kalau kena tahan polis sini. Seorang kena dalam pi baru pi ni. Ini baru kacau. Mama. Ini nyanyi. Kejap. Aku tak ada cakap apa-apa boleh tak ada. Siapa yang cakap? Jom.
Jom kita gerak. Dah cakap. Bismillah. Berhimpit-himpit lah. Lagi satu rumah. Cek dah muka. Bye-bye. Mana pen jam aku? Ni weh. Wah. Kenapa dia bunyi weh? Wih, tengah-tengah panas gitu. Saya tak ada ke tengah panas tak kompol. Tengah-tengah panas. Oh ni jalannya. Member jom. Ha. Nanti boleh kau je. Ada 4 je guys. Okey, sejuk. Kami mengucapkan Video ke? video. Kami mengucapkan Nanti boleh ni. video. Video. Gambar je lah. Ada hari keraya ke apa? Sana. Posing je. Si 1 2. Love. 1 2. Mini love 1 2. Lagi apa? Di sana. Jodoh tapi yang datang bodoh. 1 2 3. Mana? 1 2 3. Dah. Nampak? Diorang tak dekat white, diorang masih house. Diorang yang pakai baju hijau tu kalau perasan. Apabila tu saya Itu ex dia lah. Aku nak ex dia kot. Mengamuk je. Apa ni? Apa? hai. Kita dah Masa suara aku yang biasa. berada di rumah yang terakhir. So, lepas ni kita pulang. Tenaga pun dah 20%. Wih, aku punya ke? Aku punya. Kan lah? Pen sana. Ha. Dia bawa try TikTok tu. Ada line ke sini? Ada TikTok tak apa kan. Okay, so kita ni kita dekat rumah terakhir. Lepas tu kita dah balik. So you guys tengoklah suasana. Kita tahu apa nak rehat-rehat, nak buat TikTok and then kita balik. So maybe estimate balik 5-6 lah macam tu. And then malam kita balik Puchun terus. So Tak tahu tapi kakak. memang pandai kita. Oh, we dah dalam. Okay, dah. Tahu tak? Okay. Bye bye. Oh, depan. Sorry, muka. Bye bye. Jumpa lagi. Bye. Thank you. Bye. Thank you Wani. Macam mana ni? Nantilah. QR je lah 2 minyak. Okay, bye bye. Dah gerak-gerak. Bye. Thank you. Nanti gambar dah share kan? Nanti post vlog. Boleh. Kalau kerja. Bye.